Kita sekarang berada di perairan Lumut untuk program pertama Links Adventure tahun 2026. Objektif trip kali ini ada dua objektif trip kita kali ini, iaitu memancing dan juga menyelam. So hari pertama kita akan memancing dan melawat balik spot-spot kita yang sebelum ni yang kita memancing dan kita release ikan. Target utama kita untuk recatch ataupun cuba menangkap semula ikan yang telah kita tag sebelum ini. Yang kedua, kita juga akan pusing di sekitar perairan Lumut untuk mencari spot-spot baru yang berpotensi untuk dijadikan spot catch and release. Dan hari seterusnya kita akan diving ataupun menyelam di sekitar Pulau Sembilan. Yang itu objektif untuk menyelam ini, yang pertama kita ingin melihat keadaan dasar dan juga keadaan karang ataupun coral di sekitar Pulau Sembilan. Yang kedua, kita mahu melihat spesies kuda laut ataupun seahorse dan juga abalon. Abalon ni sejenis spesies tiram tapi agak rare. Kedua-dua spesies ini hanya hidup jika keadaan air bersih dan koral yang masih cantik. Dan hari ketiga kita akan turun ke Pulau Pangkor untuk melawat Masjid Al-Khairiyah ataupun lebih dikenali sebagai Masjid Seribu Doa.